Ion Bank dah keluarkan mereka punya Personal Financing AI, yang mana dia adalah patuh syariah, boleh membuat financing daripada RM1,000 hingga ke RM10,000, and then tempoh bayar fleksibel. Korang nak bayar awal boleh, ataupun korang boleh set up sendiri nak bayar 3 bulan hingga ke 24 bulan. Korang sendiri yang tetapkan monthly paymentnya. Dan yang paling best, duit akan terus masuk ke dalam korang punya account Ion Bank. So korang boleh bayar lah, transfer ke, pakai QR code ke, pakai kad debit ke, semua boleh. Duit tu memang dah jadi macam duit biasa. Jadi untuk apply, make sure korang layak dulu. So siapa yang layak? First kali, umur korang mestilah 18 tahun hingga ke 55 tahun. So muda sangat tak boleh, tua sangat pun tidak boleh menggunakan Personal Financing AI ni. And then yang kedua ni dia sakit sikit lah, yang mana gaji minimum untuk korang guna Personal Financing AI ni ialah RM3,000 sebulan diperlukan. So kalau korang daripada RM3,000 gaji ni, korang terpaksalah cuba tempat lain. And yang paling best, tak kisah korang ni pekerja tetap ataupun korang ni gig worker, yang mana kerja commission earner lah kan, pun boleh apply. Dan Daud sendiri dah cuba sebagai commission earner, asalkan ada SSM, boleh dapatlah, memang berjaya apply. Korang kena tengok video ni sampai habis. Jadi macam mana nak apply, sangat-sangat mudah guys. So first kali korang ambil phone korang, and then korang buka punya App Store, and then search lah Ion Bank yang colour pink tu, yang comel ni kan. And sebab download, korang masukkan email ataupun detail korang, and then ada satu bahagian ni korang kena masukkan kod Daud sini supaya korang boleh dapat RM5, yang mana dia akan bagi dalam bentuk Ion Point, tapi korang boleh convert menjadi ringgit lah. So berdasarkan event sekarang, korang boleh dapat RM5. Which is siapa nak bagi duit free RM5? Sangat rugi. Anda kata korang daftar kosong saja, daftar guna kod ni, and then korang akan transfer lah RM20 untuk activate account Ion Bank korang, and then isi saja semua detail yang diperlukan. Account korang akan siap dalam masa secepat mungkin.